Dua dalam satu, sebuah premis dijadikan pusat snooker di sebelah siang, manakala pada waktu malam premis ini bertukar wajah menjadi markas perjudian online. Modus operandinya pula menggunakan pintu belakang premis sebagai pintu masuk utama kategori. Bagaimanapun, taktik premis yang baru seminggu beroperasi tanpa lesen ini berjaya dihidu pihak berkuasa. Hasil daripada maklumat awam dan risikan polis, sepasukan polis dari bahagian perjudian maksiat dan kongsi gelap ditujuk IPK Selangor dibantu pasukan sama dari IPK Kedah untuk berkenaan kira jam 11 malam. Menurut Ketua Operasi DSP Izwan Abdul Karim, pihaknya berjaya masuk ke dalam premis terbabit setelah melakukan penyamaran sebagai pelanggan. Hasilnya 26 buah mesin komputer judi online, buah dan Rolex dirampas. Semua mesin judi ini kemudiannya dibawa ke IPD Kedah, sementara kes ini akan disiasat untuk Seksyen 4D dengan A atau Rumah Terbuka 1953. Ya, D7 IPK Selangor bersama-sama dengan D7 IPD Sedang pada hari ini berjaya menyerbu premis mesin perjudian yang mana kita dapati MO-nya menggunakan taktik pintu belakang dan dipercayai tempat ini adalah pusat snooker pada waktu siang, tapi pada waktu malam dijadikan pusat operasi untuk mesin judi. Dalam sebuah ini kita berjaya merampas sebanyak 26 buah mesin perjudian jenis Rolex dan mesin buah, dan kita tangkap satu lelaki Sabak sebagai penjaga premis ini. Premis ini kita percayai telah beroperasi lebih kurang dalam seminggu. SOL adalah produk untuk saya sebab dia melambatkan penuaan, cantik, awet muda dan meningkatkan keremajaan kulit. Tidak seperti produk yang saya guna sebelum ni, SOL adalah sesuai untuk saya. Recall ini pasti akan mengembalikan keyakinan setiap wanita dan lelaki yang menggunakannya dalam masa 6 minggu.